Saya Saleh Yaakob, nama penuh Muhammad Saleh bin Yaakob. Dan saya berasal dari Sungai Besar, Selangor. Saya merupakan anak yang ke-8 daripada 20 adik-adik. Ya. Warna kegemaran saya warna merah hati, ya, merah ni, ataupun warna orange. Ya. Makanan kegemaran saya nasi, asam pedas, ikan goreng. Ya. Kampung halaman saya ialah sawah padi. Sungai Besar menyakannya petani dan ada juga sebahagiannya sebagai nelayan. Ya. Dan saya banyak bekerja sebagai pesawah lah. Saya ikut arwah bapa saya dulu berkebun dan juga pesawah. Ya. Cerita zaman kanak-kanak dulu, ya, yang saya tak dapat lupakan masa saya di bangku sekolah. Ya. Masa itu, ketika itu pertama kali berlaku banjir di kampung. Masa tu rasa seronok, macam dapat cuti seminggu. Lepas bila dah banjir tu dapat cuti seminggu, rasa seronok main air. Masa tu kita tak tahu tentang bahaya-bahaya banjir ni. Lagipun sawah padi dia, banjir dia walaupun dia banjir, tapi dia tak tinggi sangat lah. Dia cuma basah aja kan. Begitu. Sukan pilihan saya suka badminton, saya suka sepak takraw. Masa zaman dulu saya mewakili sekolah lah, sepak takraw, badminton. Dan bola sepak saya kurang, pasal masa tu saya cedera. Ya. Saya ada kurang pada bola sepak. Ya, sebelum menjadi penyampai radio, memang saya bercita untuk menjadi pelakon, untuk menjadi artis. Ya. Dan saya pun telah berjaya merakamkan album, buat beberapa filem-filem dan juga drama. Dan ini adalah peluang yang diberi kepada saya untuk menjadi penyampai radio, dan saya telah pun lalui sekarang ni. Sejarah terbabit, ya, dalam kerja sebagai radio ni, kerana kalau ikut sebagai DJ memang saya tak berapa pandai lah. Tetapi kalau sebagai penyampai biasa, untuk memenuhkan ruang udara pendengar-pendengar Sinar FM, banyak benda-benda idea yang saya timbulkan dengan lagu Merapunya, dengan Wak, dengan Banjam, dengan Makning dan sebagainya. Jadi banyak kata orang sentuhan ataupun gurau-gurau senda di dalam radio tu yang orang dapat ikut. Ya. That's why I follow. Untuk masa depan saya mungkin akan mengembangkan lagi, bukan saja dalam bidang radio saja. Mungkin selepas ini ada peluang-peluang yang lebih besar lagi dalam perniagaan, produce dan sebagainya. Itu cita-cita saya yang seterusnya, yang mungkin lebih besar lagi tugas-tugas itu, dan mungkin akan mencabar lagi. Mungkin akan menjadi producer filem dan sebagainya. Dan harapan saya kepada pendengar Sinar, supaya pendengar-pendengar tidak menganjak dan sentiasa mendengar kami, dan sentiasa terhibur dengan persembahan-persembahan yang kami sampaikan tiap-tiap hari daripada 6 hingga 10 pagi. I follow.